Masak apa kita kali ni, saya nak masak ikan sardin goreng style Dr. Shukri. Okey. Menu ni Dr. Shukri yang ajar saya. Doktor tu yang operate saya gastric bypass. Saya ada buat gastric bypass. Doktor tu lah yang operate. Jadi dia selalu order makan kat saya. Dia ajar cara buat sardin ni, tapi saya ubah sikit. Okey, ni sardin tin sedang. Nanti ikan ni kita goreng. Okey, ni nak buat sos dia. Bawang putih, bawang kecil, cili merah. Okey, ni untuk tabur dia kat atas. Cili padi hijau, cili merah, bawang. Ni tabur atas ya. Lepas tu sedikit sos dia, nak tambah kicap sikit. Ni kicap manis. Okey. Dengan limau nipis. Kita nak goreng sardin, meletup-letup ni. Meletup-letup. Okey, 3 bahan ni kita kisar Ini untuk buat sos dia nanti. Kita goreng sardin. Dah melecik dah. Okey, jom kita balik. Oi, meletup. Dia ada garing sikit. Limau sikit. Okey, kita boleh angkat. Dah garing. Okey, ni dah goreng. Okey, kita lepas bahan kisar. Ni bahan kisar. Letak garam sikit je. Sebab sekarang ni sardin ni dah masin. Okey, biarkan yang tu garing. Sekejap kita jumpa balik. Kuah ni, kuah sardin.
Okay, saya letak gula sikit. Okay, kita perah 5. Siap, jom kita plating. Siap dah sambal ni. Okay, jom kita plating. Saya tak jadi letak kicap kat dalam kuah, kita letak kicap dekat ikan. Ni kicap manis eh. Lepas tu kita tabur ni sikit cili padi, cili merah, bawang. Lepas tu kita letak kuah yang kita masak tadi. Letak kuah lagi. Woi, minyak ganas buat kerja. Biasalah orang lelaki buat kerja. Okay, lepas tu ni kan semua ni tabur je kat atas ni. Ni boleh buat sahur. Kalau buat sahur tak payah letak cili. Itu ni bawang ni letak je kat atas ni. Hilang lah kan sardin. Dah masak. Okay, selamat mencuba resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Like dan share. Jangan lupa share ya. Jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Skrip lupa pula dah.